Ni kalau ada lorong ke kiri, kita pergi kiri. Kiri ni. Okey, kita pergi straight je. Sebab kita pergi Masjid Namira dulu. Kita jangan ikut kereta tu, kereta putih. Sebab biasanya kalau jemaah Malaysia, travel-travel Malaysia, kalau yang nak bas, dia duk bawa ke Masjid Namira lah, dia terus ke Jabal Rahmah. Tapi kita special sikit, kita pergi turutan dia. Okey, macam mana? Okey, kalau kita tengok jalan ni warna putih, tahun ni Kerajaan Arab Saudi dia cat jalan ni warna putih supaya boleh kurangkan heat. Kurangkan kepanasan lah. Sebab tu dia cat putih ni untuk jemaah haji tahun ni lah, insya-Allah. Sebab jemaah haji tahun ni memang panas lah. Cuma alamak, lori tu tutup jalan, ada construction Jadi tak ada rezeki lah kita nak rapat dengan Masjid Namira sebab ada construction tu. Sekejap. Lepas ni kita tengok ada boleh tak rapat. Sebab ada crane tu, tak boleh kot. Orang blok tu. Orang blok. Jadi tak ada rezeki lah kita nak rapat. Boleh tu sikit. Atau boleh ke kanan ni. Kita tengok ada tengah-tengah dia buka. Dia tutup. Dia tutup. Dia buat construction besar-besaran sini, jadi kita tak ada rezeki lah nak rapat. Tu masjid. Tu Masjid Namira. Tu dia bagi buka tu. Tak, dia tutup. Tutup orang kerja. Ada orang kerja construction. Tu masjid tu. Masjid Namira ni. Tapi siapa-siapa nak buat haji jalan kaki, dia sebenarnya kena attack Masjid Namira dulu sebab dia akan melalui pejalan kaki punya jemaah haji. Dia punya lorong pejalan kaki. Cuma kita tak ada rezeki hari ni, biasalah dia buat untuk kemudahan masa hadapan. Jadi gitulah. Kita boleh patah balik, kita pergi ke Jabal Rahmah mula. Jadi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kutubah ataupun dengan kutubah haji dengan sembahyang solat Zuhur dengan Asar, dan Nabi lepas tu bertolak ke Jabal Rahmah. Sebab tu salah satu kenapa orang haji nak pergi Jabal Rahmah tu, kiri ni. Oh, kiri ni. Kiri ni. Sudah. Ke depan lagi, depan kita. Kita tengok. Saya pun kena tengok tu juga. Okey. Sebab Nabi berwukuf kat sini. Jadi tempat awak Nabi pergi, kita nak pergi lah. Betul. Gitulah. Kita follow lah. Follow rapat lagi. Follow rapat. Kalau boleh sebanyak mana sunnah Nabi kita ikut. Betul. Masa buat haji. Sebab kita pun buat haji, InsyaAllah setahun sekali, setahun semua hidup sekali. Semua hidup sekali. Ya. Kau ni? Kau ni ke kiri ni yang boleh tak? Kita try tengok. Teratih. Teratih. Kita pun bila dah bawa kereta ni payah kot. Ya. Ke kiri ni. Betul tu. Lebah banyak tu. Cuma dia tutup separuh, kita kena jalan jauh sikit. Jabal Rahmah ni. Sebab dia dok bah rapat. Tapi lah ni pun sebenarnya Jabal Rahmah dia tutup. Kita boleh pergi kaki bukit lah. Sebab apa? Penutupan tu disebabkan benda? Wallahu a'lam. Dia memang tutup buka kadang untuk maintenance lah. Sebab yang dia cat putih hitam tu sebab apa? Mana? Sebab orang duduk nulis ke apa semua, orang duduk buat tulis nama pasangan lah biasanya. Betul. Itu yang kita nak elak lah sebenarnya. Nak elakkan benda-benda gitu. gitu. Kita buat benda tu. Sebab tu saya lebih fokuskan kita pergi Jabal Rahmah ni sebab Nabi wukuf kat situ. Daripada kita memang betul Adam Hawa bertemu di Arafah. Tapi kita tahu pun Adam dan Hawa ni besar. Bukannya kecil. Jabal Rahmah tu macam besar kaki dia. Parking ni, kita parking. Sini. Tapi tu nak selamat lah. Tapak kaki dia pun besar Jabal Rahmah tu. Itulah. Tapi kita kena percaya. Situ. Ni boleh parking. Sini. Boleh. Jangan menghalang jalan sudah. Tu ni. Boleh air mineral. Kalau nak masuk pun takut tu jelah. Selera kedok. Takut putus. Sebab tak ada air. Air lapar bapak kena kalau dok. Kalau ngebest saya tak ada sebab jauh. 6 tahun. Jauh. Tahu tak dah. Ni kita kat Jabal Rahmah.
Tempat dikatakan Nabi Adam dan Hawa bertemu kembali lah. Lepas dia turun di setengah kata Hawa turun dekat benua India. Ke Nabi Adam benua India. So di sinilah mereka bertemu semula. Kalau ni kita tengok ni banyak orang jual aiskrim. Sebab cuaca ni biasanya panas. Jadi tu lah. Aiskrim ni sangat membantu orang yang rasa macam nak sejuk cepat. So, air semua ada jual. Usually memang ada orang panggil apa? Orang yang jual-jual baju, tasbih dan sebagainya bawah-bawah ni. Banyak orang mari pagi sebenarnya. Dia lebih meriah kira. Betul tak Pakcik? Betul. Jadi ni dia lebih tahu lah situasi sebab dia duduk sini. Jadi kita tanya dia. Sebab pagi tu kadang-kadang kalau nak pergi mari sini, bas kena parking 2 km. Jauh. Bayangkan. Sebab penuh dia ramai dia. Tapi memang kita tengok lepas Covid lepas bumi ni dilanda viral. Memang alhamdulillah sebenarnya mendapat kesedaran orang mari Mekah walaupun memang padat, tak pernah cuti lah ni. Memang padat lah. Memang barakah tu. Memang barakah betul lah lepas berlaku. Sebab bila kita tengok kalau sebelum Covid, kalau musim panas tu kurang orang nak mari. Betul. Lah ni tak kira musim panas, musim sejuk, semua penuh. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ni salah satu air untuk musim panas. Limau. Sambil-sambil kita pergi Jabal Rahmah mengenangkan peristiwa wukuf, tapi kita bolehlah membantu peniaga-peniaga sini. Betul. InsyaAllah. Nanti lepas ni kita beli lah. Kita jalan dulu. Jalan dulu. Kita buat tak kan? Kereta. Ni benda biasa-biasa ke merchandise lah. Tapi kalau untuk jemaah umrah, kalau nak beli untuk kawan-kawan apa semua, Jabal Rahmah ni antara tempat yang sesuai lah kalau kita nak beli hok macam mata murah-murah. Okay. Sebab kalau dekat siapa tahu contohnya unta tu, harga 25-30 rial, tapi kalau kat sini baru 10-15 rial. Jauh lah. Paruh harga. Betul. Sebab peniaga sini tak payah bayar cukai. Dia bukan tak payah cukai, kalau tak payah bayar sewa. Betul. Make sense lah ke? Tengok dia tengah buat. Dak saya. Kita beli lah. Bawa piti tak? Piti kat kereta. Piti kat kereta? Baik kita pau ni. Saya Adrian. Kepau. Pinjam kejap. Kalau kita tengok depan ni, ada tulis Jabal Rahmah Hospital. Tapi semua facilities yang ada dekat untuk berkaitan dengan haji ni, semua digunakan setahun sekali. Okey. Jadi kita tak ada hospital ni kosong lah ni. Kalau orang sakit tiba-tiba waktu gini, dia akan tempat lain kok. Sebab dia kosong. Dia tutup. Dia khas untuk musim haji sahaja. Maknanya kalau sakit tiba-tiba ni, kalau masuk sini pun percuma lah kawan Indonesia. Percuma. Inilah Jabal Rahmah. InsyaAllah. Tuan ni, dia sekarang ni memang tak ada orang boleh naik lah. Tak ada lah. Memang dia tutup. Mungkin disebabkan yang tengah renovate tempat ni lah. Kalau tak berderu kan atas tu. Deru. Awak gini lah macam-macam. Dia kalau kita boleh panjang atas tu kat celah-celah batu sebenarnya, banyak jumpa gambar. Oh ya? Sebab orang selit gambar jodoh. Subhanallah. Macam-macam pelik kan? Macam-macam pelik. Manusia tapi alhamdulillah, kalau setakat saya tahulah sepanjang Nok Mekah lah ni, orang Malaysia lah ni dah terbuka. Jadi alhamdulillah kita pun, kalau dulu-dulu memang confirm lah. Bukan sekadar jemaah aja yang berdoa untuk selit. Dulu mutawif boleh selit. Tapi lah ni semua mutawif semua berpelajaran, berilmu, boleh membentuk balik kita punya rakyat Malaysia lah. Betul. Alhamdulillah. Itu sebenarnya nikmat yang kita nak cari ialah nikmat dekatnya kita dengan Nabi, sunnah dia, Al-Quran. Kalau kita nak tengok dari segi sejarahnya, orang mai sini macam makcik khabar dia. Dekat celah batu tu memang nama dengan gambar. Orang tulis, memang sepah dah dengan gambar lagi. Siapa dan dia boleh bawa kepada benda yang tak perlu dalam kehidupan kita sebenarnya. Sebab gambar tu orang boleh ambil,
pergi Mandra pula tempat lain. Betul. Jadi yalah. Salah satu dia buat cemar. Dia vandalisme, orang kata vandalisme. Vandalism. Vandalism lah. Sebab benda tu tak terbukti pun doa makbul. Betul. Tak jodoh ni. Tak ada sumber pun kata tempat ni makbul doa untuk jodoh ke apa, tak ada. Betul. Ni buat sendiri, orang buat sendiri, reka. Betul, insya-Allah. Oh ni baru kan? Ni dataran ni semua memang dibuat baru lah. Memang comel. Dan ni kerajaan Arab Saudi, alhamdulillah tempat-tempat sejarah antara VC 2030. Antara VC 2030 tempat-tempat sejarah ataupun kita punya tu dia ada bajet besar. Dia nak tunjuk apa kebesaran Allah SWT juga. Bukan sekadar kemajuan lain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah hari ni kita tengok kat belakang ni satu tempat yang sering dikunjungi oleh umat Islam lah. Basically kalau orang datang ke umrah ataupun haji dia orang sepatutnya kena datang sini lah. Tapi biasanya kalau orang buat umrah pun dia akan datang sini. Dan banyak juga perkara yang kita boleh bincang lah bila orang datang sini. Sama dia buat benda tu betul ke tak. Tapi kita boleh revise tahun ke tahun, insya-Allah kita dapat tengok bertambah baiknya amalan orang kat sini lah, insya-Allah. So hari ni sebenarnya kita ada seorang yang kita mungkin ramai orang kenal lah. Saya baru kenal lepas saya jumpa Adrian. Tapi insya-Allah kita berkenalan dengan orang kampung saya sebenarnya. Baru tahu dia orang kampung saya. Jadi kita jemput Abang Cik, nama popular dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bertemu jodoh. Bukan bertemu jodoh, sebab jodoh bukannya antara lelaki dengan perempuan pun. Tapi kita bersahabat pun antara pertemuan yang kita patut syukurilah, insya-Allah. Okey. So, Abang Cik boleh cerita sikit lah tempat ni. Okeylah. Saya suka cerita bab pengalaman saya lah. Okey, sebab pengalaman saya, sebab saya pernah berhaji di sini. Okey, berhaji di sini. Tapi kita tengok kadang sekarang ni Jabal Rahmah tu kita nampak coklat. Tapi semasa hari wukuf iaitu 9 Zulhijjah, nak selepas Zuhur. Kita akan nampak tak ada satu pun batu coklat tu. Itulah orang kata uniknya. Ajib lah. Kiranya lepas tu dekat bawah-bawah ni, bawah-bawah dataran, bawah bukit ni seperti orang bertawaf. Tapi sebenarnya bukan orang bertawaf, tapi dia mencari spot untuk berdoa. Sebab apa orang mencari spot untuk berdoa di atas? Sebab bukit inilah menjadi saksi bahawa baginda Rasulullah SAW yang hanya membuat sekali haji saja berwukuf di sini. Itu yang kita, kalau saya cakap pasal Rasulullah ni memang naik belum. Sebab kalau boleh bila kita buat haji, kita pun tak paksa orang mari sini sebab orang Malaysia kalau terutamanya menggunakan muasasah tabung haji kira-kira dalam 2 ke 3 km. Kalau dulu memang orang dok pergi sebab tak ada Google Map. Sebab Arafah ni nampak sama. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah ada Google Map, adalah dalam 5% orang mari. Tak ada lah semua sekali, insya-Allah. Insya-Allah. So insya-Allah lah kita akan ke tempat seterusnya lepas ni. Lepas ni kita boleh nak pergi mana? Lepas ni kita akan tunjuk lokasi biasanya kalau naik bas duk lalu. Kalau boleh, kalau jalan duk tutup nanti. Special lah. Special laluan haji jalan kaki. Masya-Allah. Sebab kalau naik atas jalan raya tu ramai ada orang tunjuk tempat pergi lihat jalan kaki. Masya-Allah. Okey. Stay tune. Barakallah. Antara UNESCO. UNESCO UNESCO sekarang Ain Zubaidah. Sebab jadi Arab Saudi tak boleh nak usik dah. Sebab termasuk dalam Ain Zubaidah tu lah. Sebab tu adalah seni bina selepas Khalifah, masa tu Khalifah Harun tu. Puteri Zubaidah. Dia bawa air daripada hujung sebab untuk membantu jemaah haji. Sebab masa dia semasa Khalifah Harun ni dia selalu mari haji. Dia bila dia mari Ottoman haji. Ottoman Empire bukan? Bukan, dia Khalifah lagi. Tapi tak tahu, kita pun kena kaji balik Khalifah Harun tu. Tapi isteri dia bernama Zubaidah yang mengilhamkan supaya untuk menyelamatkan jemaah haji kita buat terusan saluran air. Dan tu yang diberikan atas nama dia. Tapi digunakan sampai tahun 70-80 lagi. Jadi dia punya saluran air tu memang lama bertahan. Tu lah. Kalau sampai 80-an boleh dia guna lagi. Tapi tadi kering lah. Bayang dia punya pahala kan. Subhanallah.
Walaupun